Titah Perintah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Hei, angkatlah kol. Ada orang telefon. Hei, Kenapa ni angkatlah. Dapat pun. Halo. Hai adinda, Ya ke kanda? ada di mana? Di rumah bonda. Lama sudah kita tak bersua. Rindu ke? Kanda lupa ya? Lupa apa? Kes kita. Siapa? Kanda ada WhatsApp dengan janda Ya yang di Allah. hujung kampung sana. Tak adalah sayang. Wahai adinda, Ya ke kanda? nak tahu cerita? Cerita apa? Kanda ini orang yang setia. Ya je. Ya adinda. Tak percaya? Ya adinda. Ya je kanda. Kanda hanya nak tolong pamat saja, nak eja si janda muda. Baiknya hati. Memanglah kanda baik saja. Hey, mari kanda, mari makan bersama di rumah dinda. Raya-raya menyambut hari raya, kita pulang ke desa, bertemu sanak saudara meriahnya. Raya-raya, jangan lupa duit raya Yang telah tersedia 50 pun ada di mana? di poket kanda. Itu je lah kanda ada sayang. Takkan dah RM50 je kanda. Itu je ada. Itu je ada. Itu je? Ya. Bajet sama tahun lepas. Yelah, dia ni. Hey, mari kanda, mari makan bersama di rumah dinda. Raya-raya menyambut hari raya, kita pulang ke desa, bertemu sanak saudara meriahnya. Raya-raya, jangan lupa duit raya Yang telah tersedia 50 pun ada di mana? di poket kanda. Amboi, seronok betul nyanyi Barang-barang dah siap? Dah. Raya-raya, kita berhari raya, bermaafan dipinta, bersama keluarga tercinta di desa hari raya. Jangan lupa sahabat